Siapa yang pegang Goldbar 50 gram ini sebenarnya sudah ada sekurang-kurangnya RM25,000 dalam simpanan. Dan siapa yang simpan Goldbar 100 gram ini bermakna dia sudah ada simpanan sekitar RM50,000. Soalannya, kenapa emas buat kita lebih mudah untuk menyimpan? Sebab bila duit sudah ditukar menjadi emas, emas lebih susah untuk dibelanjakan. Nombor dalam akaun bank akan buat kita rasa berduit dan perasaan itulah yang akan selalu menggoda kita untuk berbelanja. Tapi bila sudah jadi emas, kita lebih rasa sayang untuk menjual. Cara yang paling mudah ialah gunakan lebihan pendapatan anda sekurang-kurangnya 10% sebulan untuk jadikan simpanan emas. Kalau rasa masih tak mampu, ada dua perkara yang perlu dibuat. Yang pertama, tambah pendapatan, dan yang kedua, belajar ilmu asas kewangan dan emas supaya simpanan anda lebih teratur. Public Gold mudahkan simpanan emas dengan akaun emas Cap Public Gold atau Gold Accumulation Program. Anda boleh mula serendah RM100, kumpul gram emas sikit demi sedikit, dan bila sudah cukup gram, keluarkan dalam bentuk fizikal seperti Goldbar 50 gram dan 100 gram ini. Jadi kalau anda nak mula, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.